Carlo. Umur dia 76 tahun. Ada peserta Malaysia, kita tanya kepada dia, umur 76, berjuang lagi, apa hal? Dia kata dia berjuang sebab satu hari dia menengok dalam TV orang Gaza tak ada makan, sedangkan anjing dia di rumah makan yang mahal-mahal. Anjing aku lagi mahal makanan. Kita ada tak jiwa begitu? Beli makanan kucing, bawa spa, mandi, wangi-wangi, kucing terfikir, budak Gaza mandi pun tidak. Kucing aku menyanyi, miau 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 miau. Kita tak sampai ke situ berfikir. Kita pandang kucing, kucing je. Orang putih tengok anjing makan, dia teringat Gaza. Aku berhenti, aku ikut dalam rombongan ini. Tuan-tuan bayang, jiwa mereka, jiwa dia. Ada satu orang kapten lagi kapal Fair Lady. Orang Malaysia panggil dia Peggy the Skipper. Umur 75 tahun. Bukanlah sihat mana, tiap-tiap hari cocok insulin. Pergi berjuang. Sebab dia tak boleh terima orang Gaza tak dapat makan. Dia dalam rombongan tu, tuan-tuan jangan ingat semua dari Malaysia, tidak, satu dunia. Peserta paling tua orang Itali, umur 86 tahun, nama Roberto, 86 tahun. Peserta paling muda nama Yudhistra daripada Jerman, umur baru 18 tahun. Dan orang Eropah ni, banding dengan yang sumut kita, lain bezalah. Mereka tak sign pun borang deportation. Deportation ni borang hantar balik, tak sign. Ada seorang tu nama Siago. Siago ni skipper pelabuhan di Itali. Dia bila kita dalam tahanan Israel 72 jam, dalam tempoh tu dia bagi borang A, borang B, datang hakim, proceeding lah. Bila datang saja polis tu saja, mereka terus bagi huruf F tu je. Terus tunjuk jari tengah aja. Polis datang tunjuk jari, polis datang tunjuk jari. Yang rombongan kita dapat sign borang yang kedua, mengaku salah, deport lah, kita minta balik. Tapi yang lain semua tak balik, orang Eropah. Sampai wartawan kita tanya, kenapa you tak nak sign? Balik je lah. Orang suruh bagi balik, balik lah. Aku tak nak balik. Aku nak merasa masuk mahkamah Israel. Aku nak bagi jari tengah ke hakim. Aku nak maki dia dalam mahkamah, dalam negara dia. Tuan-tuan tengok, beza tak dengan kita? Beza. Jangan pelekeh. Ini dia berjuang betul. Dia maki, dia kata aku nak maki hakim. Ada 60 tahanan tak nak sign, tak nak balik pun. Berani luar biasa. Kita tak seberani itu, tuan-tuan. Kita nak eja Gaza dengan Palestin dalam Facebook pun takut. Gila, temikai lah, apa benda. Nak eja pun takut. Israel lah, la ilaha illallah. Cerita sangat hal perjuangan. Nak eja pun tak berani.